Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua lagi kita dalam rancangan Pendidikan Islam bersama Ustazah Alisa. Apa khabar anak-anak sekalian? Hari ini kita akan mempelajari tajuk Khawarij yang akan dipersembahkan oleh pelajar-pelajar Ustazah. iaitu salah satu topik daripada bahagian akidah pendidikan Islam tingkatan 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan terangkan tentang mazhab Khawarij. Khawarij ialah golongan penyokong Saidina Ali yang berjuang menentang Muawiyah bin Abi Sufyan, tetapi mereka tidak menerima majlis tahkim. Seterusnya, mereka tidak menyokong Saidina Ali kerana memprotes tindakan beliau menerima keputusan majlis tahkim yang memihak pada Muawiyah. Antara pegangan mereka, Yang pertama, beriktikad bahawa pelaku dosa besar adalah kafir. yang kedua, mengkafir dan menghalalkan darah semua umat Islam berbeza itikad. Menerima Al-Quran sebagai sumber dan menolak hadis. Hai, kali ini kita akan membincangkan tentang pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah dan Khawarij. Pegangan bagi Ahli Sunnah wal Jamaah adalah pelaku dosa besar adalah mukmin yang fasik, manakala Khawarij adalah pelaku dosa yang besar adalah kafir. Ahli Sunnah wal Jamaah ni dia tidak mengkafirkan orang yang tidak sealiran dengan mereka. Dan Khawarij pula mengkafirkan dan menghalalkan semua darah orang Islam yang berbeza itikad dengan mereka. Hai, perbezaan yang terakhir bagi Ahli Sunnah wal Jamaah dan Khawarij. Bagi Ahli Sunnah wal Jamaah adalah berpegang teguh dengan Al-Quran dan Al-Sunnah. Bagi Al-Khawarij membataskan sumber syariat hanya kepada Al-Quran. Ni je yang kita dapat bentangkan. Sekian, terima kasih. Mana habis aku? Ya, faham tak? Faham. Harap korang faham, okey? Bye. Sekian, terima kasih.